Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di Butik Safura, okey. Di Butik Safura di Kuala Kangsar Perak. Okey, kita tengok dan kita lihat dan kita tanya pada toki kedai ni apa yang ada di sini. Okey. Okey, kita bersama dengan toki dia. Okey, Assalamualaikum cik. Cik dah berniaga kat sini berapa lama? 10 tahun. Maknanya dari kat sini cik berniaga setiap bulan Ramadan ataupun memang berniaga? Buka pukul berapa hingga pukul berapa? 8 pagi hingga 6 petang. 8 pagi hingga 6 petang. Oh, maknanya ada cuti tak? Tak ada cuti. Maknanya memang hari-hari lah. Kalau hari bulan puasa? Bulan puasa pula ada cuti. Dia pukul berapa buka? 9 hingga 12 lah. 9 hingga 12. Maknanya harga berpadutan tak cik? Kat sini? Harga berpadutan. Okey, terima kasih cik. Nanti kita jumpa lagi dan kepada anda semua boleh datang ke butik dia. Butik Safura. Okey, antara yang ada dekat sini kita ada songkok. Songkok, beraneka songkok dan saiz dia. Okey, kami di sini nak beli baju suami Zaza. Lagi untuk yang kedua, tak tahu warna apa dia nak pilih, dia sedang memilih. Rahsia. Nanti kita saksikan hari raya kedua. Hari raya pertama kami dah ada baju, hari raya kedua. Warna dia rahsia, nanti saksikan di YouTube kami. Kat sini ada samping, ada tudung. Okey, suami sedang sibuk memilih samping. Warna samping ni kita rahsiakan dulu. Tapi saya juga turut sama untuk memilih samping. Adakah dia memilih samping itu atau samping ni? Kita tunggu nanti. Apakah warna samping yang dipilih? Untuk hari raya kedua, sebab hari raya pertama dia dah beli samping yang sesuai dengan pakaian dia hari raya pertama. Untuk hari raya kedua, warna ni, baju yang seterusnya dia nak kenakan samping dengan pakaian yang hari raya kedua. Kita saksikan juga. Kat sini ramai tak pembeli-pembeli yang membeli? Ramai lah. Ramai lah. Nak dekat-dekat raya. Dekat raya ya. Maknanya akak ni pandai tahu. Dia, saya suami saya tadi, dia tahu saiz baju suami saya. Tengok badan dia tahu. Maknanya dia dah lama, dah berpengalaman dalam bidang pakaian je lah. Dia tahu. Tengok orang saiz apa yang sesuai. Terima kasih kak. Okey, baju yang dekat sini memang baju daripada butik. Tapi dia bawa ke sini untuk berniaga dengan lebih mudah kepada orang ramai untuk membeli. Sebab kain ni kalau orang dah biasa pakai memang dia orang akan datang repeat. Okey, bazar raya ni iaitu butik-butik ni telah membuat satu barisan untuk bazar raya di belakang stesen bas Kuala Kangsar Perak. Kepada anda semua kalau nak mencari pakaian, apa-apa juga pakaian, tak kira bulan puasa ataupun tidak, boleh datang ke belakang stesen bas Kuala Kangsar Perak. Okey, kalau nak buat apa tak? Kalau macam kita nak tempat untuk kenduri ke apa ke kan, boleh. Maknanya kita lepas tu kalau kita nak ikut design kita suruh. Boleh tempat boleh sini, juga. Nak tambah bling-bling ke? Boleh. Boleh. InsyaAllah boleh. Okey, terima kasih. Okeylah. Kami dah nak membeli dan membayar. Kita jumpa di video seterusnya. Jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami dah 1.4K. Alhamdulillah. Dan sebelumnya anda melihat ada iklan, jangan skip ataupun langkah, teruskan menonton. Terima kasih. Kita akan jumpa di video seterusnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak ada selalu.